Dengar kata Kedah tak ada apa-apa. Jom kita experience Kedah. Ni apa dia? Jom ikut nak jalan-jalan. Kalau nak naik Gunjerai, boleh drive dengan boleh naik van. Kalau nak naik van, satu biji 100. Boleh naik 10 orang. Nak hiking pun boleh. Nak healing pun boleh. Tengok tu view. Cantik oh. Sejuk weh. Sebelum sampai puncak, jom singgah Muzium Perhutanan. Banyak info pasal perhutanan. Sekarang kita ada di Gunung Jerai. Nak pergi kanan boleh, nak pergi kiri boleh. Tapi sebelum tu, kita nak pergi The Jerai Hill Resort. Nak melawat Jerai Hill Resort, anda perlu membayar seorang RM2 untuk masuk ke dalam. Terima kasih. asal tak lawat jalan, boleh naik tram. RM5 je. Ada Jungle Coffee Shop. Boleh minum kopi sambil cicah biskut. Boleh healing sambil tengok view. Best! Kat sini bukan setakat boleh minum, makan pun boleh. Nak makan kat sini macam-macam ada. Sedap. Dekat sini ada Jerai Sky View. Boleh naik skydeck, view bawah kaki dan view seluruh Kedah. Bagi yang minat sukan ekstrim, kita ada skybike. Harga RM20 untuk satu kepala. Dekat sini ada Strawberry Farm. Produk berasaskan strawberry ada dijual di sini. Kalau nak rehat, dekat sini pun ada penginapan yang disediakan. Cantik oh! Nak sambung Kolej Komuniti Jerai, untuk lepasan SPM, hanya perlu lulus Bahasa Melayu, lulus sejarah dan satu kepujian mana-mana mata pelajaran. Jangan sedih kalau result SPM hampa tak okey. Sebab lepas habis belajar di Kolej Komuniti Jerai, hampa boleh sambung diploma dekat Politeknik dan Universiti. Jadi tunggu apa lagi? Jom masuk Kolej Komuniti Jerai.